Okey, sekarang kita tengok pula perundangan. Okey, perundangan, negara kita ni telah mempunyai sistem perundangan lah. Sistem perundangan sendiri. Terdapat dua jenis undang-undang. Satu adalah undang-undang tidak bertulis, yang satu lagi adalah undang-undang bertulis. Apa itu undang-undang tidak bertulis dengan bertulis? Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Macam setiap tahun dia ada adat-adat dia ada kan. Macam yang ni dekat sini, contohnya dia terdiri daripada adat perpatih. Okey. Contoh undang-undang bertulis pula ialah hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang dan undang-undang 99 Perak. Ni adalah undang-undang tertulis lah. Tapi di Sabah dengan Sarawak pula peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adalah peraturan hidup mereka yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun lah. Melalui kepercayaan suku masing-masing. Dia ada setiap suku tu, dia punya adat-adat tersendiri kan. So dia pun mengamalkan lah benda tu. Okey. Hubungan luar pula. Okey. Kita tengok hubungan luar, apa benda tu hubungan luar. Kestabilan negara kita dapat dilihat melalui hubungan luar. Hubungan dengan negara luar dalam bentuk apa? Ekonomi, politik, sosial, macam tu kan. Macam ada baru-baru ni ada Presiden Donald Trump datang ke Malaysia untuk apa? Untuk menandatangani ni kan ASEAN Summit kan. Macam itulah hubungan luar. Kita kena berhubung baik dengan mereka. Sebab apa? Pemerintah di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British, Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh. Untuk apa? Untuk meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh. Oleh siapa-siapa datang main kacau kita daripada negara luar, so kita bolehlah dapat bantuan tentera ke apakah, oleh kerana kita berhubung baik dengan negara-negara besar macam Amerika Syarikat, Rusia dan lain-lain kan. Di samping tu ia juga boleh, hubungan diplomatik juga boleh memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey. Dekat sini, cikgu boleh apa tu ibu soko? Sebelum tu, apa itu ibu soko? Ibu soko adalah individu yang mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Ibu soko terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapa. So kamu kena ni untuk kamu punya pengetahuan, tulang hafal lah. Kebanyakan yang benda-benda macam ni dia akan keluar dalam ABC question lah. Objektif. Okey, dekat sini kita ada satu soalan. Kita tengok soalan ni. Pemimpin memainkan peranan penting memastikan kestabilan sistem pemerintahan. Memastikan kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Jelaskan. So bagi soalan ni, cikgu cuba bagi kamu 6 markah lah. 6 markah. Kalau cikgu bagi kamu 6 markah untuk soalan ni, kamu kena ada 3 fakta dengan 3 huraian lah. So jom kita masuk dalam soalan ni. Supaya kita dapat memanfaatkan. Okey, kita tengok soalan daripada buku teks Sejarah Tingkatan 3 muka surat 5. Soalan dia adalah soalan kehebat. Kamu tengok di bawah sekali.
Okey, pemimpin memainkan peranan penting memastikan kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Jelaskan. Macam dekat sini, untuk soalan ni cikgu bagi 6 markah lah. Kalau 6 markah, dia kita memerlukan huraian 3 dengan fakta 3. 3 fakta dengan 3 huraian lah. So sebelum tu kita nak kena bagi pengenalan dia dululah. Macam mana nak bagi pengenalan? So kita ambil daripada soalan saja. Kita boleh copy down. Okey. Pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Kerana apa? Depa yang memainkan peranan penting. Sebab apa? Okey, kerana apa? Pemimpin memainkan peranan penting kerana mereka menjadi tunjang. Kerana mereka menjadi tunjang utama dalam mengurus mentadbir negara. Betul kan? Okey. So dia suruh jelaskan kan. So kamu bolehlah tulis berikut ialah penjelasan tentang peranan pemimpin dalam hal ini. Ataupun kamu boleh juga tulis penjelasannya ialah